Pada abad ke-7 Masihi, di Pulau Sumatera Selatan dan Pulau Bangka, dunia sejarah menemui bukti tulisan tertua iaitu tulisan yang menggunakan huruf Pallava yang berasal dari India Selatan. Huruf Pallava sendiri berkembang daripada sistem Brahmi yang digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit dan Tamil, khususnya bagi tujuan keagamaan dan pentadbiran. Penyebaran tulisan Pallava ke alam Melayu bukanlah kebetulan. Ia dibawa melalui perdagangan antarabangsa, penyebaran agama Hindu-Buddha dan pelbagai interaksi budaya. Kehadiran tulisan ini menandakan pengaruh besar tamadun India dalam aspek bahasa, agama dan sistem tulisan masyarakat Melayu awal. Beberapa prasasti penting lain ditemui sebagai bukti awal penggunaan tulisan ini di alam Melayu. Antaranya ialah kesemua prasasti ini membuktikan bahawa masyarakat Melayu awal telah mencapai tahap kemajuan yang membolehkan mereka merekodkan urusan pemerintahan, keagamaan dan kebudayaan secara bertulis menggunakan tulisan Pallava. Dengan demikian, tulisan Pallava bukan sekadar medium komunikasi, tetapi juga lambang kemajuan intelektual dan sosial masyarakat Melayu awal. Ia menjadi asas kepada evolusi tulisan Melayu yang lebih teratur pada zaman berikutnya serta menandakan hubungan erat antara alam Melayu dan tamadun India. Kepentingan sistem tulisan Pallava. Sistem tulisan Pallava memainkan peranan penting dalam membina identiti bahasa Melayu. Ia menjadi medium utama untuk merekod sejarah, budaya dan tradisi bangsa. Melalui batu bersurat dan manuskrip, generasi kini dapat menjejaki akar budaya, memahami adat serta amalan keagamaan dan menghargai warisan intelektual masyarakat Melayu. Tulisan ini bukan sahaja mengekalkan keaslian bahasa Melayu, malah memperkukuh jati diri bangsa dengan menegaskan keunikan budaya dan bahasa sendiri. Pallava dengan itu menyumbang kepada kesedaran dan penghargaan identiti bahasa Melayu. Seterusnya, cabaran sistem tulisan Pallava. Salah satu cabaran utama tulisan Pallava dalam aspek pentadbiran ialah kekurangan tulisan ini dalam urusan rasmi moden. Dahulu, tulisan ini menjadi lambang keilmuan dan digunakan dalam inskripsi rasmi kerajaan awal di alam Melayu. Namun, sistem tulisan Pallava tidak lagi berfungsi dalam pentadbiran kerajaan atau organisasi moden. Ia telah digantikan sepenuhnya oleh tulisan Rumi dan Jawi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap manuskrip lama turut menjejaskan pemahaman kita terhadap sistem pentadbiran silam. Banyak dokumen yang berkaitan urusan rasmi zaman dahulu tidak lagi dapat diakses atau ditafsir dengan tepat. Perkembangan sistem tulisan Jawi. Perjalanan tulisan Jawi bermula pada abad ke-13 Masihi, iaitu ketika angin perdagangan dan dakwah Islam bertiup ke alam Melayu. Bersama agama suci itu, datang pengaruh bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, bahasa tamadun dan bahasa wahyu. Daripada sinilah lahir satu sistem tulisan baharu yang kemudiannya menjadi tulang belakang kepada peradaban Melayu, iaitu tulisan Jawi. Tulisan ini berakar daripada huruf Arab, namun telah diubah suai agar serasi dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Ini membuktikan bahawa sistem tulisan Jawi bukan hanya alat tulis, tetapi sistem matang yang digunakan untuk mentadbir, mendidik dan menyampaikan ajaran agama serta nilai budaya. Menjelang abad ke-19, sistem tulisan Jawi mencapai tahap perkembangan yang tinggi.
Ia digunakan secara meluas dalam institusi pendidikan Islam tradisional seperti pondok dan madrasah. Seterusnya, tulisan Jawi terus berkembang dalam dunia pendidikan Islam dan kini kembali bernafas dalam arus moden. Kepentingan sistem tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam membina identiti bahasa Melayu. Ia bukan sahaja mencerminkan keaslian dan keunikan bahasa, malah menegaskan jati diri budaya Melayu. Penggunaan tulisan Jawi membezakan warisan bahasa dan budaya Melayu daripada pengaruh luar, sekaligus mengekalkan kesinambungan tradisi serta sejarah bangsa. Cabaran sistem tulisan Jawi. Dalam arus kemodenan pendidikan hari ini, tulisan Jawi berdepan cabaran yang semakin mencabar. Di kebanyakan sekolah aliran kebangsaan, pendedahan terhadap tulisan Jawi semakin berkurangan. Tulisan Rumi menjadi medium utama dalam hampir semua mata pelajaran, menjadikan Jawi hanya disentuh secara asas dalam subjek pendidikan Islam. Keadaan ini menyebabkan ramai pelajar tidak lagi menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi dengan baik. Bagi sebahagian mereka, tulisan Jawi dianggap sukar dan tidak relevan dengan keperluan pembelajaran masa kini. Akibatnya, ramai yang hanya mengenal huruf tanpa mampu menulis dan memahami teks dengan sepenuhnya. Perkembangan tulisan Rumi. Sistem tulisan Rumi bahasa Melayu mula diperkenalkan pada abad ke-16 melalui pengaruh perdagangan dan penjajahan Eropah, terutamanya oleh Portugis dan Belanda. Tulisan ini menggunakan abjad Latin yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu bagi memudahkan penulisan dan komunikasi. Pada awalnya, tulisan Rumi hanya digunakan secara terhad dalam dokumen rasmi, surat menyurat dan pentadbiran agama yang disasarkan kepada golongan yang berpendidikan. Memasuki abad ke-19, penggunaan tulisan Rumi semakin meluas dengan penubuhan sekolah-sekolah Melayu moden dan penerbitan surat khabar serta buku teks dalam bahasa Melayu. Kepentingan sistem tulisan Rumi. Dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu, tulisan Rumi menjadi nadi komunikasi. Dari mesej ringkas hingga ke media sosial, abjad Latin ini membolehkan mesej disampaikan dengan pantas dan difahami oleh semua lapisan masyarakat. Di institusi pendidikan, Rumi memudahkan pembelajaran bahasa Melayu. Bentuknya yang sistematik dan mudah dibaca membolehkan ilmu diserap dengan lebih berkesan. Cabaran sistem tulisan Rumi. Dalam era digital masa kini, sistem ini berhadapan dengan cabaran serius, iaitu percampuran kod bahasa. Bahasa rojak semakin menular menggantikan istilah Melayu dengan perkataan asing. Akibatnya, kosakata istilah Melayu semakin berkurangan dan peranan tulisan Rumi sebagai medium ilmu serta budaya bangsa semakin terhakis.